Hi everyone, welcome to RevHub. Saya Dan. Sekarang ni saya berada di JWM Showroom di USJ. Sebab saya nak tunjuk kat korang satu SUV ni korang tunggu. Inilah dia SUV yang kita akan tengok secara dekat, iaitu Haval H6. Kalau korang nak tahu, Haval H6 HEV ni dah menang banyak award. Contohnya, Best Hybrid Model of 2024 in Brazil dan Best Model SUV di China selama 9 tahun berturut-turut. Haval H6 ni ada satu varian je dan harga jualan untuk kereta ni adalah RM139,800. Di bawah hood, gabungan 1.5 litre turbo engine plus motor elektrik yang menghasilkan kuasa 243 PS dan torque maksimum 530 Nm dan menggunakan transmission 2-speed dedicated hybrid transmission DHT. Korang cuba teka berapa jauh kereta ni boleh pergi. 1000 km. Jom kita tengok dengan lebih dekat lagi. Kalau korang tengok bahagian depan Haval H6 HEV ni, dia menonjol dengan rekaan moden dan elegan. Gaya SUV urban yang nampak premium tapi masih garang. Lampu utama full LED dengan DRL berbentuk tajam ni memberi pandangan futuristik seolah-olah mata tajam yang fokus ke hadapan. Grill besar Starmetric dengan logo Haval di tengah menyilahkan karakter mewah. Sementara garisan aerodinamik di monet menambah rasa dinamik dan berprestasi. Bumper depan direka kemas dengan kemasan hitam berkilat. Bukan sekadar gaya tapi juga integrasi untuk sistem ADAS dan radar pintar. Rim alloy 2 tone bersaiz 19 inci ni beri rupa sporty, sementara tayar lebar 225/55 R19 bagi cengkaman mantap dan kestabilan yang yakin di seleko. Dengan wheelbase 2738mm, H6 HEV tawarkan ruang dalaman yang luas dan pemanduan yang stabil. Sistem suspension depan jenis McPherson dan belakang multilink, kombinasi yang bagi keseimbangan antara keselesaan dan kawalan bila cornering. Lampu belakang LED penuh berbentuk bar melintang ni bagi identiti moden nampak eksklusif bila menyala waktu malam. Bumper belakang direka kemas dengan kemasan krom halus dan diffuser bergaya sporty, cukup untuk tonjolkan imej hybrid premium. Tailgate belakang juga automatik, senang bila tangan penuh, praktikal dan premium dalam masa yang sama. Dua skrin besar, paparan infotainment 12.3 inci, support Android Auto dan Apple CarPlay. Haval H6 ni siap ada head-up display, steering multifunction dengan butang kawalan ADAS, cruise control dan mode pemanduan semua dalam jangkauan tangan. Kerusi depan balutan kulit dengan sokongan lumbar dan ventilasi sesuai untuk pemanduan jauh, bahagian belakang pun luas dan selesa. Dengan wheelbase panjang, ruang kaki penumpang memang lega. Ada rear vent dan port USB untuk penumpang belakang. Ciri kecil tapi penting bila perjalanan jauh. Panoramic sunroof besar, tambah rasa lapang dan mewah biar cahaya semula jadi masuk ke kabin. Bila korang nak masuk ataupun nak keluar kereta, side step auto keluar untuk membantu korang. Kepada korang yang risau nak parking gitu, korang jangan risau. Dengan adanya Haval H6 ni, kita ada fungsi 360 transparent view. So korang boleh tengok dengan clear dekat screen apa yang ada dekat sekeliling korang. And one more thing, kalau korang yang risau nak parking tu, terutama sekali yang perempuan tu, jangan risau, kita ada auto parking assist. So benda ni akan membantu korang. Bawa dia, handling dia sedap. Dia punya brake memang padu, memang melekat. Tak payah pijak lama-lama, pijak sikit je dia dah terus brake kat korang. Uish, dia punya acceleration memang gabungan 1.5 liter turbo engine dengan motor elektrik tu memang terasa lah kelajuan dia. Brake dia pun padu. Tak beza dia dengan kereta lain. Memang beza. Aku ni What the dog doing? kereta kanan. Kita aku kanan. Memang beza. Tengok dia punya acceleration. Bila tekan memang laju. 1.5 liter turbo engine
dengan gabungan motor elektrik, memang power. Memang rasa beza dia. Cornering dia solid. Memang terasa beza dengan kereta lain. Memang very comfort lah. Corner lah macam mana sekalipun, steady. Dia punya handling memang power. Bawa satu tangan pun tak ada problem. Walaupun jalan teruk, tapi kereta ni masih steady. Sebab apa? Sebab kita pakai suspension dekat depan, McPherson, multi-link dekat belakang. So korang takkan terasa pun dia punya goyang tu. Kita ada 4 mode tau sebenarnya. Sekarang ni tengah pakai normal. Dia ada sport mode, dia ada eco mode, dan yang paling special, kita ada snow mode. Gila! Kereta ni, apa yang special ni? Dia ada 3 steering mode. Dia ada comfort mode, dia ada sport mode, which is yang saya tengah pakai ni, and then dia ada light mode. So, korang boleh drive ikut keselesaan korang masing-masing. Kesimpulannya, GWM Haval H6 ni bukan sekadar SUV. Pelbagai anugerah dan penghargaan yang diberikan atas teknologi dan inovasi. Dengan tanda harga RM139,800, kereta ni boleh sampai 1,000 km. Teknologi, ruang luas, cantik. Cuba korang komen, apa pendapat anda?